yang mempunyai energi yang segar, dan semua alumni yang ada. Ini juga selalu Tuanku Chancellor kita ingatkan kita, memang mereka lah duta-duta yang kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera alumni yang saya kasih sekalian. Cerita sikit musim kedua episod 7 2026. Tuan-tuan dan puan-puan, tirai 2026 telah dibuka. Majlis Perutusan dan Amanat Naib Chancellor yang berbahagia Datuk Profesor Insinyur Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah telah secara jelas, terang dan nyata tanpa sebarang keraguan meletakkan kelangsungan True North melonjak ke puncak. Peranan ARC UPM dinyatakan secara jelas visi dan peranannya pada tahun 2026 dalam ucapan beliau. Tuan-tuan boleh dengar klip ini. Dan rakan alumni adalah satu perkara yang perlu kita perkasakan. Terima kasih Cik Fahmi dan tim Persatuan Alumni yang mempunyai energi yang segar, dan semua alumni yang ada. Ini juga selalu Tuanku Chancellor kita ingatkan kita, memang mereka lah duta-duta yang kita banggakan. Baik, dalam klip ini juga dinyatakan peranan kami di Pusat ARC UPM bagaimana kita ingin melonjak ke puncak pada tahun 2026 dengan membawa alumni bersama-sama. Dan pada majlis itu juga kita lancarkan buku ini. Buku Coffee Table Book Insan Bernama Cikgu Rashid. Buku ini secara nyatanya telah menjelaskan tentang sejarah Pak Rashid, cerita tentang Pak Rashid, dan sesiapa yang ingin membaca buku ini boleh dapatkan di bahagian akhir Perpustakaan Sultan Abdul Samad UC Putra Malaysia. Objektifnya supaya kita tidak lupa siapa itu Pak Rashid. Baik, meet and greet Persatuan Alumni. Ada majlis bersama dengan Persatuan. Di Persatuan Alumni, kita akan ada majlis itu untuk kita bersama-sama berjumpa dengan alumni. Meet and greet yang sebelum ini dilangsungkan, ada majlis penyerahan beasiswa oleh pewaris gemilang, kemudian kita ada penyerahan dengan Cyprus 4.0, ada 2 alumni kita yang menyumbang, terima kasih pada alumni yang menyumbang. Kemudian, alumni sekalian, kali ini UPM telah menjadi tuan rumah mesyuarat alumni misi-misi awam. Berlangsung sekali bengkel dan kita telah pun memberi satu suntikan elemen alumni ketika dalam mesyuarat ini. Ahli mesyuarat kita bawa melawat ke Saudagar Nenas, Encik Hardi, alumni kita 1999 dan tahun 2002 telah menyantuni mereka. Kita bawa juga ke Farm Fresh kerana Farm Fresh juga merupakan antara penaja pingat emas alumni. Pada malam tersebut, kita juga diserikan dengan kehadiran Datuk Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman. Terima kasih Datuk atas kehadiran pada malam tersebut, telah memberikan ucapan penghargaan dan bagaimana majlis alumni akan bergerak pada tahun 2026. Hadirin sekalian, pada masa yang sama pasukan ARC UPM juga berada di UK. Kita telah buka chapter alumni UPM antarabangsa. Tim ini diketuai oleh Dr. Muaz bersama dengan Datuk Naib Chancellor. Kita telah pergi ke 4 buah universiti, Glasgow University, Imperial College. Kita telah juga ke University College London. Kita juga sampai ke Edinburgh University. Daripada 4 universiti itu, 3 buah universiti Datuk VC telah menyampaikan syarahan awam beliau. Dan boleh saksikan di FB UPM dan YouTube UPM. Tuan-tuan, pada masa yang sama, kita juga mengucapkan terima kasih pada Education Malaysia, terima kasih kepada Encik Iqbal Ismat, alumni tahun 2013, merupakan attaché di Education Malaysia di London, merangkap wakil chapter alumni di London. Tuan-tuan dan puan-puan, Januari kita masih lagi sibuk dengan satu lagi program dengan MAFMA, program My Full Step by the Vet. Dr. Haya, terima kasih pengetua KTDI, alumni kita tahun 2007 telah membawa lebih kurang 80 orang veterina, doktor-doktor veterina program di Menara Jam.
diserikan dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham, alumni kita tahun 1995, dan kami jemput sekiranya seperti Dr. Haya, sekiranya tuan-tuan dapat kumpulkan alumni dan kita akan santuni. Satu perkara lagi tuan-tuan, iaitu alumni chapter Student Ambassador yang kita telah brandingkan namanya kepada Alumni Avengers. Kita telah bawa ke Port Dickson, kita telah bawa ke CISFAC kerana pelajar-pelajar inilah yang akan banyak membantu pusat perhubungan alumni. Mereka ini bukanlah kerana bilangan yang ramai tetapi kuantiti dan momen untuk pelajar-pelajar ini. Apabila zaman pelajar, mereka bersama dengan aktiviti universiti dan banyak membantu universiti supaya satu hari nanti apabila mereka menjadi alumni, ini akan menjadi kenangan kepada mereka. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, selamat berpuasa, salam Ramadan Karim, alumni UPM terus berilmu berbakti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.